Assalamualaikum semua, saya Amin Arji. Saya nak kongsi ilmu urutan untuk sakit pergelangan tangan. Naik, turun, ke tepi, kalau sakit, stay dalam ni, kita belajar sama-sama. Tentang ilmu ni tak payah risau, saya berpengalaman dalam bidang urutan sejak tahun 2012. Dulu saya banyak ajar perawat, tukang-tukang urut untuk rawat pesakit. Tapi sekarang saya banyak ajar pesakit untuk buat rawatan di rumah. Jadi siapa yang ada masalah sakit pergelangan tangan, pastikan ikut sampai habis. Saya akan tunjuk di mana poin tekanan, sekuat mana kita nak tekan, macam mana kita nak detect bahagian bermasalah dan apakah SOP yang perlu diikut untuk dapatkan perubahan yang lebih padu. Langkah pertama, sapukan minyak di bahagian lengan, di bahagian sini atas ni. Sapukan sampai ke depan. Kita akan ambil 2 poin. Satu, tolak. Yang kedua, sini. Okey. Gunakan ibu jari. Tuan-puan bila tekan kuat sikit, cari bahagian sakit. Fokuskan urutan pada mana-mana bahagian sakit, yang tegang, yang bengkak, yang keras. Okey, itu cara yang pertama. Urut lama sikit. Kalau jumpa mana-mana bahagian sakit, kuncinya adalah urut lebih lama. Yang paling bagus, sampai anda rasa sakit itu semakin berkurang. Tapi kalau anda rasa tak kurang-kurang tangan pun dah lenguh, jangan risau, kita terus masuk cara kedua. Tegakkan tangan, tekan bahagian ni. Okey, sebenarnya anda urut pada poin yang sama, cuma menggunakan cara yang berbeza. Kalau tadi kita gunakan ibu jari, sekarang kita gunakan 4 jari macam ni. Okey, tekan, tarikkan. Okey, ni otot besar bawah ni. Lepas tu kita naik ke tengah ni. Kita naik pada otot sini. Okey. Bila anda rasa sakit, fokuskan lebih lama pada bahagian tersebut. Boleh selang-seli guna cara pertama dan cara kedua sampailah anda rasa sakit tu semakin berkurang berbanding mula-mula tekan tadi. Okey. Sekarang ni kita akan pergi step yang ketiga. Okey, step yang ketiga, sapukan minyak di bahagian sini. Sapukan minyak secukupnya. Okey, saya galakkan untuk urut bahagian ni, anda letakkan tangan pada meja yang kukuh, contohnya meja makan. Jangan meja habuk kayu. Kalau meja habuk kayu, anda tekan nanti patah meja tu. Letakkan tangan di atas meja yang kukuh. Tapi untuk memudahkan saya lah, saya letak atas kaki je. Tapi kalau anda nak urut betul-betul, letakkan di atas meja yang kukuh. So, lepas minyak dah letak, tekan daripada pangkal, tolak ke hujung. Menggunakan tangan satu lagi. Tengok, kita gunakan bahagian bawah. Sebab atas ni tak kuat, bawah ni kuat, dibesarkan. Kita guna bahagian bawah ni. Kita tekan betul-betul, tekan dulu dan tolak ke depan. Lagi tuan-puan, tekan menggunakan berat badan. Cara untuk pakai berat badan, pertama kita letak dulu. Okay, bawa badan ke depan sikit, tekan. Menggunakan berat badan. Tolak sampai ke hujung. Okay, siapa yang ada masalah, anda akan rasa pedih, sakit, sengal, lenguh. Sebab apa? Sebab otot ni dah jadi keras. Urutan ni untuk lembutkan balik, untuk redakan balik radang, untuk lancarkan balik darah. Okey. Kalau anda tekan betul, cukup, jari akan bergerak macam ni. Okey, kalau anda tekan, cuba tengok jari saya. Nampak dia akan bergerak, dia akan menutup sedikit. Itu menunjukkan tekanan tu sampai ke dalam. Kalau anda tekan kuat, dah sakit, tapi jari tak bergerak, tak payah risaulah. Itu menunjukkan otot tu keanjalan dia dah turun terlalu banyak dan pengaliran darah pun dah agak teruk lah. Saya percaya kalau anda tekan tak bergerak, itu menunjukkan tangan tu dah betul-betul lemah. Jangan risau, baki balik makan, amalkan urutan yang saya ajar, insya-Allah makin lama dia akan makin improve. Amal saja. Okey, macam mana kita nak amal dengan cara yang betul? Adakah boleh urut setiap hari? Adakah boleh urut satu hari 2 kali? Dekat hujung live saya akan masukkan dalam SOP urutan supaya anda tak salah buat, anda akan buat dengan cara yang betul untuk dapatkan kesan yang maksimum. Jadi pastikan tonton sampai habis. Okay, kita dah habis poin ni Kita pergi pada poin yang seterusnya. Okey, seterusnya cuba tengok. Okey, ni bahagian pergelangan tangan Cuba letak 4 jari. Jari kelengkeng dekat sendi. So kita tengok daripada atas ni. Dapat Kita akan urut daripada sini, tolak sampailah ke tengah pergelangan tangan. Sampai ke tengah tapak tangan. Kalau nak lebih pun tak apa sebenarnya. Minimum sampai tengah ni.
Okey, letakkan minyak secukupnya. Okey, gunakan ibu jari tekan daripada atas tadi tolak ke depan. Okey, semasa urut saja semua bahagian atas ni. Okey, tangan ni boleh rotate sikit-sikit mengikut pada kesesuaian lah. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan semua bahagian disentuh. Okey. Okey, ni boleh gerak sikit-sikit supaya kita boleh sentuh bahagian tepi sini, tengah, belah tepi sini. Boleh kita cover semua. Okey, satu benda yang sangat penting. Semasa urut, cari bahagian sakit. Bukannya urut tekan kosong je, bukan. Urut fokus. Mana yang sakit? Aduh sakit. Lamakan dekat situ. Mana-mana yang sakit, lamakan di bahagian tersebut. Okey, urut. Okey, ramai orang dia tak perasan ataupun dia tak tahu. Untuk rawat sakit pergelangan tangan, anda perlu urut juga bahagian sini. Sebab tu bila saya tunjuk, saya minta lebihkan sedikit di bahagian belakang tangan ni. Di sini ada poin penting untuk sakit pergelangan tangan juga. Cuma kalau anda nak detail, anda kena tekanlah mana-mana yang sakit. Sebenarnya itulah bahagian yang anda kena fokus lebih lama. Baik, sekarang ni kita beralih kepada poin seterusnya. Tengok tangan kita ni. Okey. Buat tangan macam ni. Fokus pada 4 jari, tekan. Tekan bahagian bawah ni, lepas tu naik ke tengah. Ke tengah. Ataupun kalau bawah ni tak sakit, fokus dekat tengah pun tak apa, tengah. Tekan je. Okey, kalau sakit ataupun sakit tu kuat, lamakan dekat situ. Okey. Ni sendi, dekat atas ni macam ada line line kosong. Itu pun boleh tekan juga. Ringkasnya anda cari je mana-mana yang sakit, lamakan di bahagian tersebut. Okey. Kalau anda tekan pada mana-mana bahagian bermasalah, anda akan tengok warna merah dia akan naik agak terang. Baik, sekarang ni kita pergi dekat bahagian tepi ni. Tepi ni sebenarnya poin ni penting untuk sakit ibu jari. Tapi saya masukkan juga sebab kadang-kadang orang yang sakit pergelangan tangan, dia boleh kena juga sakit di bahagian tersebut. Sapukan minyak kat sini Okey, sini kita akan urut bahagian ni. Okey, letakkan 4 jari. Okey, sama jari kelengkeng dekat sendi. So kita akan ambil dari depan. Boleh? Okey, fokus pada tepi ni tekan tolak. Okey, kalau anda tengok betul-betul, ibu jari ni dia akan bergerak sedikit tau. Cuba tengok tengok ibu jari saya. Nampak tak dia bergerak? Tengok dia bergerak. Sebab di sini ada poin yang berkait dengan ibu jari. Tapi di sini juga kadang-kadang orang yang sakit pergelangan tangan dia akan rasa sakit. So kalau rasa pedih, urut lama kat situ lah. Okey, kemudian next tengok di sini. Di sini ada sendi yang lembut Ambil 4 jari, letak bawah ni. Okey, fokus pada ibu jari, tekan. Tekan pada bahagian sendi yang lembut ni. Tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas. Tekan, hold, lepas. Lepas tu urut balik. Okay, tekan balik bahagian ni. Kita nak fokus untuk lembutkan lah. Okay. Kemudian, kita pergi pada bahagian nadi. Sini, nadi Sapukan minyak dulu dekat bahagian pergelangan tangan bawah ni. Okey, cara tekan macam ni Gunakan ibu jari, tekan. Tekan je, lebih kurang 2 jari je. Tak perlu jauh sangat. Sini, lebih kurang 2 jari je. Tekan. Ni dekat bawah ibu jari pun tekan. Okey, kenapa nak kena tekan? Kita nak cari mana yang sakit. Kalau jumpa, lamakan di bahagian tersebut. Okey, bahagian tepi-tepi ni boleh je tekan cari je. Kita nak cari je. Tekan, tekan. Kalau jumpa, lamakan dekat situ. Sebab setiap orang dia tak sama. Okey, untuk tambahan, kalau anda sakit pergelangan tangan disebabkan terjatuh. Okey, anda boleh tekan bahagian ni. Ni kalau terjatuh letak minyak dulu. Tekan tolak. Sebab saya pernah jumpa orang yang terjatuh terhentak, dia mengadu kat saya. Dia dah urut apa semua tak hilang-hilang. Rupanya ada satu lagi poin yang miss dekat bahagian ni, sakit sebenarnya dia tak perasan. Bila tekan dah hilang sakit, barulah tangan dia okey. So di sini poin penting yang tersembunyi lah. Tak ramai orang yang sakit dekat sini akibat sakit pergelangan tangan. Okey.
Cuma orang tu sebab dia terjatuh, dia terhentak tangan. Ni kena urut. Sini pun kena cek sekali lah. Kalau sakit, urut juga di bahagian ni. Okey, cuma poin ni berkait dengan perut. Kalau mengandung, tak payah tekan lah. Kecuali kandungan anda telah mencapai 4 bulan dan ke atas, kandungan tu dah kuat, tak apa. Okey. Sebagai tambahan, saya nak tunjukkan poin ni lah. Tadi kita dah urut kan, kita dah tekan, dah lajakkan dekat sini, betul tak? Tapi saya nak tambah sikit lah, tarik macam ni. Ni bilas supaya kesan tu lagi kuat. Cuba tekan betul-betul setiap ruas, dekat tepi tulang, atas tulang, celah tulang, ada tekan je sebenarnya. Kalau sakit, lamakan di bahagian tersebut. Poin ni sebenarnya bukan saja untuk pergelangan tangan, ini juga untuk jari jemari. Tapi untuk video, trigger finger, jari sangkut-sangkut ada dalam video yang lain tau. Kena carilah video trigger finger. Okay? Boleh cari Amin RG trigger finger, atau saya tengok saya punya channel, scroll, cari video trigger finger yang terbaru. Dulu ada cara lama, tapi cara baru insyaAllah lebih mujarab, lebih baik. Cari cara yang terbaru. Tarik macam ni. Baik. So, saya rasa memadai setakat tu untuk urutan. Sekarang saya nak masuk topik SOP urutan. Apakah langkah-langkah yang betul untuk anda terapkan dalam ilmu urutan yang saya kongsi tadi, supaya urutan tersebut tidak menjadikan masalah lebih teruk, sebaliknya dapat bantu pemulihan berlaku dengan lebih maksimum. Pastikan ada pen, kertas, catat. Sebab bila-bila anda perlukan knowledge ni, anda boleh tengok apa yang anda tulis lah. Okay, nombor 1 tuan-puan, macam mana kita nak meningkatkan kesan urutan ke tahap lebih tinggi? Dan apa SOP urutan yang betul? Nombor 1, setiap kali urut, pastikan anda tekan, anda cari poin sakit. Bila jumpa poin sakit, urut lebih lama pada bahagian tersebut. Ini nombor 1. Nombor 2, bila anda tekan jumpa poin sakit, anda kena urut lama sikit pada bahagian tu. Sampai bila nak tekan? Sampai anda rasa sakit tu semakin berkurang. Itu adalah yang kedua. Urut sampai rasa sakit tu semakin berkurang. Sebab tu bila orang tanya saya, setiap poin urutan ni nak urut berapa lama? Dia sebenarnya tidak ada jawapan yang tetap. Ada orang sakit dia cepat reda, ada orang sakit dia lambat reda. Sebab tu anda urut je sampai sakit tu semakin berkurang. Tapi kalau anda urut tak kurang-kurang, tangan saya dah lenguh lah, macam mana nak buat ni? Tak apa, anda tak payah risau. Kalau anda urut tak kurang-kurang sakit tu, anda rasa lenguh, anda stop je. Sebab apa? Sebab yang ketiga. Yang ketiga, jadikan urutan ni sebagai ulangan. Ada ulangan dia. Anda dah urut, dah rasa kurang ke tak kurang ke, pastikan buat ulangan. Bila nak ulangnya? Okey, nak ulang urutan, saya cadangkan untuk rehat dulu 1 atau 2 hari. Okey, contohnya macam ni. Kalau hari ni anda dah tekan kuat, anda tekan lama pada mana-mana bahagian sakit, kebiasaannya esok anda akan rasa macam sengal, tak selesa atau lebam atau bengkak sikit akibat kesan-kesan urut. Kalau anda rasa sakit, esoknya akibat kesan-kesan urut hari ini, itu normal. Dalam fasa-fasa pemulihan, dia memang akan sakit dulu. Okey? Umpamanya anda dah lama tak bersukan. Tiba-tiba hari tu anda lari sampai 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Esoknya kaki jadi sakit. Bukan sukan tu tak bagus, tapi kaki belum biasa. Tapi bila anda selalu jadikan rutin, amalkan, lama-lama apa jadi? Kaki tu makin kuat, bila anda berlari dah tak sakit lagi. Itulah contoh dia dengan urutan ni. Cuma bila dah urut, esok rasa sengal, lebam atau bengkak sikit akibat kesan urut, anda kena rehat. Jangan teruskan urut lagi. Rehat berapa lama nak rehat? Mungkin 1, 2 atau 3 hari. Sampai anda rasa kesan-kesan lebam tu dah makin kurang, dah makin reda, barulah anda ulang untuk kali kedua. Dapat Okay, bila dah ulang kali kedua, anda tengok kesan-kesan lebam tu akan makin kurang atau mungkin dah tak ada. Okay, masa tu anda boleh urut lebih kerap. Kalau kali pertama tadi, anda rehat sampai 3 hari. Mungkin untuk urut kali yang seterusnya, anda hanya perlu lihat 2 hari je. Untuk urut kali yang seterusnya, mungkin hanya perlu selang sehari saja. Sebab bila anda dah selalu buat, makin lama dia akan makin biasa, kesan-kesan lebam tu akan makin tak ada. Okey, saya harap anda jelas. Untuk kesan urutan yang lebih baik, saya sarankan anda gunakan minyak RG lah. Ni saya punya minyak.
Minyak ni adalah untuk pemulihan sakit urat saraf, sakit sendi, sakit otot. Minyak ni memang harga dia agak tinggi disebabkan saya pentingkan kualiti. Pada asalnya formula ni daripada pakar minyak. So orang tu bagi tahu saya kenapa saya nak buat minyak macam ni. Sebab apa? Kos dia tinggi, menggunakan bahan-bahan yang banyak. Tapi saya cakap tak apa, saya nak teruskan buat. Dekat luar dah ada banyak minyak yang murah-murah yang biasa. Saya nak buat yang special, yang berkualiti tinggi, khas untuk bantu rawat pesakit. Saya nak bila pesakit pakai, memang ada kesan dan perubahan. Sebelum saya pasarkan, saya sendiri try kepada pesakit, memang nampak perubahan walaupun hanya dengan sapu saja. Tapi saya adalah sebagai cikgu urut. Saya mengajar urut daripada tahun 2015. Saya mengajar, buat kelas. Saya mengajar tukang-tukang urut, rawat pesakit, dan sekarang saya banyak ajar pesakit buat rawatan di rumah. So, bila saya keluarkan minyak RG, saya try pada pesakit menampakkan perubahan walaupun tanpa urut. Tapi saya nak jadikan minyak ni menjadi asbab kesembuhan yang betul-betul padu, maka saya combinekan dengan ilmu urutan. Sebab tu bila anda beli minyak RG, saya akan bagi percuma video belajar urut. Pembeli minyak RG akan dapat video belajar urut dan senaman. Dalam ni ada ilmu pemulihan sakit leher, sakit kepala, vertigo, frozen shoulder, kebas tangan, kebas kaki, sakit tumit, sakit lutut, sakit tapak kaki. Ada juga sakit pinggang, sciatica, sakit dalam punggung, macam-macam ada ilmu urutan dan senaman. Untuk dapatkan minyak RG, anda boleh WhatsApp nombor tertera atau anda boleh klik link yang muncul di skrin. Link yang muncul di skrin adalah kedai Shopee saya, tapi di Shopee terlalu banyak yang fake. So pastikan kalau nak dapatkan di kedai Shopee, hanya dapatkan di kedai Arjim Legacy. Jika ada kedai lain yang jual minyak RG, itu adalah fake. Minyak RG ni ada banyak yang fake, yang tiruan, yang tipu punya. Hati-hati tuan-puan So yang tipu macam mana ditipu? Dia ditiru botol, ditiru pelekat, tapi dalam tu bukan minyak RG. So yang original ada dengan saya dengan HQ. Tengok dekat link yang di bawah ni. Ada 4 kelebihan minyak RG. Nombor 1, minyak ni dia dapat bantu tolak angin dalam badan, redakan radang atau bengkak, lancarkan darah bahagian sakit, dan meningkatkan kesan urutan atau kesan pemulihan ke tahap yang lebih tinggi. Sebagai ilmu tambahan, saya nak kongsikan ilmu pemakanan. Kalau anda jaga makan, insya-Allah kesan pemulihan jadi lebih cepat. Kalau anda tak jaga makan, anda dah urut tapi kesan tu mungkin terlalu lambat ataupun susah nak baik lah. Yang pertama, sepanjang anda rawat ataupun lepas rawatan, terus konsisten. Nombor 1, kurangkan ataupun elakkan makanan berasaskan tepung gandum, roti, biskut, mi, kuih muih, pizza, dessert, kek dan apa saja yang berasaskan gandum, kurangkan seminima mungkin. Kalau dapat elak, saya galakkan. Nombor 2, gula putih tak payah ambil, tukar dengan stevia, lebih selamat untuk badan. Dan gula putih ni dia boleh akibatkan radang, so elakkan atau kurangkan seminima mungkin. Yang ketiga, makanan proses. Seperti sosis, hotdog, nugget, burger, berbola, semua tu tak payah amalkan. Amalkan real food saja, seperti nasi, sayur, lauk yang simple-simple je. Itu yang badan kita senang nak cerna, senang hadam dan dia boleh membantu pemulihan jadi lebih cepat. Kemudian elakkan minuman berkafein, kopi, teh, teh tarik, air coklat. Kafein boleh buatkan radang pada badan ni susah nak baik. Kalau anda perasan, semasa urut tadi ada banyak bengkak-bengkak, radang, pedih-pedih. Itulah yang dikatakan radang. Jadi kalau anda ambil makanan yang saya cakap tadi, radang ni dia susah nak pulih. Tapi sebenarnya pantang pemakanan ni ada banyak. Itu yang basic-basic ya saya bagi. Tapi kalau ni pun anda susah nak jaga, apatah lagi yang lain. Sesiapa yang nak dapatkan ilmu pemakanan yang lebih lengkap, lebih detail, anda cuba tengok dekat pin komen. Saya ada letakkan link, anda tekan, isikan email, insya-Allah saya akan hantarkan list pemakanan yang anda kena jaga. Terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Kalau tak keberatan, boleh tak bantu sharekan feedback lepas belajar urut, dah amalkan, dah buat, apakah perubahan yang anda rasa. Dan saya sangat hargai kalau anda sudi tinggalkan komen di bawah sebab ramai yang nak ilmu ni percuma tapi tak ramai yang nak tinggalkan feedback. Terima kasih kepada yang sudi tinggalkan feedback. Dan video ni anda boleh share kepada grup-grup WhatsApp, kepada kawan-kawan, kepada grup-grup masjid ataupun surau. Bila ramai orang belajar disebabkan share anda, mereka dapat manfaat, maka pahala akan kembali kepada anda yang tekan butang share. InsyaAllah
Saya Amin Arji, kita berjumpa pada video yang lain. Semoga Allah berikan anda kesihatan yang baik, yang berpanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.